Membacalah, kerana buku adalah jendela dunia. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon era. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Nama diberi Nurul Jannah binti Muhammad Fauzi. Saya merupakan seorang pelajar tingkatan 2 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kepala Batas Pulau Pinang. Pada hari ini, saya akan membicarakan sebuah novel yang bertajuk Cerita Bilik Guru. Penulis novel ini ialah Fadli Saleh, Syahidan Syuib, Rina Ibrahim dan Firdaus Abdullah. Penulis novel ini juga merupakan barisan guru yang mengajar di sekolah yang berlainan. Novel ini diterbitkan di bawah penerbitan Komrit Buku Sendirian Berhad. Novel ini juga mempunyai halaman sebanyak 263 muka surat. Namun, tak perlu risaulah kerana novel ini mempunyai jalan cerita yang amat menarik dan mampu memikat minat pembaca. Pendengar sekalian, novel ini banyak memberi motivasi kepada saya sebagai pembaca. Maka, jom bersama-sama kita untuk mendalami kisah yang terdapat dalam novel ini. Oh ya, sebelum itu, suka untuk saya ingatkan bahawa novel ini mempunyai 4 bab berdasarkan pengalaman guru-guru itu sendiri. Bab yang pertama menceritakan tentang seorang guru disiplin yang bernama Cikgu Fadli. Cikgu Fadli merupakan seorang guru disiplin yang amat tegas, namun dengan keprihatinan beliau selalu membantu anak-anak muridnya yang tidak bernasib baik. Bab yang kedua menceritakan tentang seorang guru yang bernama Cikgu Syahidan. Cikgu Syahidan merupakan seorang guru bahasa yang tekun mengajar anak-anak muridnya sehingga berjaya. Namun, dengan keprihatinan beliau mendapat kasih sayang daripada murid-muridnya sendiri. Bab yang ketiga menceritakan tentang seorang guru perempuan yang bernama Cikgu Rina. Cikgu Rina ialah seorang guru yang mengajar anak-anak kelainan upaya. Beliau juga mengajar cara untuk berdikari dan mengurus diri secara sistematik. Bab yang keempat ialah bab yang paling saya gemar untuk bercerita dengan anda semua. Ia berkisahkan tentang seorang guru besar termuda ketika itu. Guru itu bernama Cikgu Firdaus. Cikgu Firdaus seorang guru yang bervisi dan mempunyai matlamat tersendiri. Daripada keempat-empat bab ini, saya tertarik dengan bab 4 kerana ia mengajar saya erti bertanggungjawab dan amanah dalam sesuatu perkara. Latar belakang pelajarnya menyebabkan murid-muridnya meletakkan pendidikan di belakang dan bukan keutamaan. Oleh sebab itu, guru-guru memerlukan pengorbanan yang paling penting dalam mengajar anak-anak murid. Oleh sebab itu juga, Cikgu Firdaus menyediakan dana pendidikan kepada anak-anak muridnya yang kurang bernasib baik dan yang menunjukkan potensi yang cemerlang. Oleh sebab saya juga bercita-cita tinggi untuk menjadi seorang pendidik, saya amat tertarik dengan sikap Cikgu Firdaus. Cikgu Firdaus yang amat baik dan menunjukkan contoh guru besar yang sebenar. Beliau juga selalu memberi pesanan kepada anak-anak muridnya supaya menghormati guru, menghormati pekerja, ibu bapa, rakan-rakan dan lain-lain kerana adab sangat penting dalam kehidupan. Doakan saya semoga impian dan harapan saya tercapai. Saya amat menyarankan untuk anda membeli novel ini sebagai motivasi harian. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.